Putri, Mak nak ingat pesan Mak nak. Budak Ashraf tu baik orangnya. Mak ni bukannya apa. Mak nak tengok sangat hang kahwin dengan dia. Tapi Mak, Putri tak kenal Ashraf tu, Mak. Putri kenal dia sebagai kawan je, Mak. Orang dulu-dulu mereka bercinta lepas menikah. Kalau Mak tak ada nanti, dia boleh jaga hang. Mak janganlah cakap macam tu, Mak. Mak kan sihat. Mak nak hang tunang dengan si Ashraf tu. Kalau ada jodoh lepas ni, hampa nikahlah. Cik Kak, boleh tak jangan sibuk sangat? Ada ke saya nak tanya awak macam-macam? Kau ni, aku tanya sikit je pun. Yang kau sensitif sangat, kenapa? Kau jumpa Ashraf Kalau ia pun saya jumpa Ashraf, apa salahnya? Dia tu tunang saya. Ingat tu. Ayah, tengok tu. Syah tanya sikit je pun. Putri tu nak marah-marah. Boleh tak kalau kamu berdua tak bergaduh? Bisinglah. Tu, Putri tu. Sikit nak melenting. Syah tanya soalan tu salah ke? Abang tolong nasihatkan anak abang. Saya tahu Syah dengan dia memang tak ada talian darah. Tapi hormatlah kami anak beranak. Nantilah saya jumpa Putri. Kalau awak datang ofis, mesti kecoh. Tengok, awak dah buat saya tak boleh tidur malam ni. Sebab saya terfikirlah, satu ofis sukakan saya. Semua orang sukakan saya. Awak sukakan saya. Jelas ternyata ini yang kau mahu. Sudah pergilah tak akan ku rayu. Tak perlu ungkit lagi. Putri, ada orang jumpa awak dekat tingkat 2. Siapa? Tak kenal pula saya. Saya kan baru ke sini. Lain kali tanyalah nama dia. Nama dia Ashraf kan? Tak tahu pula saya nama dia siapa. Apa yang awak tahu? Mengorat saya tahulah. Tahu tak apa. Ni apa ni? Tak kat meja, please. Alah, orang ajak dating tak nak pula. Ni suruh orang bawa barang dia pula. Buat muka. Oh. Okeylah. Awak jangan tipu saya, boleh tak? Cuba cakap betul-betul. Awak yang buat kan? Cakap je lah jujur. Macam mana saya nak percaya awak kalau macam ni? Saya percaya, tapi kalau awak gagak-gagak macam ni, ingat saya percaya ke? Cakap jujur-jujur dengan saya. Tak buat. Saya tak percaya. Kita pernah jumpa tau. Dekat Cerating, masa tu tahun 2009. Masa tu awak ada camp motivasi dengan kawan-kawan awak dan saya dengan kawan saya. Lah, kenapa awak tak tegur saya? Itulah mungkin masa tu ego. Tapi itulah. Sekarang ni saya dah diberi peluang untuk berkawan dengan awak. Dan saya anggap benda-benda yang lepas tu sebagai pengajaran. Tak sangka kan? Saya pun terkejut juga bila awak buat baik dengan saya.